Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh berkata kes pencerobohan tanah perlu ditangani sebagai isu perundangan dan bukan sebagai pertikaian antara kaum. Mengutip laporan FMT, merujuk kepada kewujudan kuil yang dikatakan haram dan penebangan pokok durian musangking di Pahang, Akmal berkata tumpuan dalam kes-kes ini sepatutnya diberikan kepada aspek undang-undang, bukannya bangsa pihak-pihak yang terlibat. Menceroboh tanah ini isu kesalahan undang-undang, tidak kena mengena dengan isu perkauman. Baik dari isu kuil tanah haram durian mahupun apapun yang menceroboh tanah orang lain itu kesalahan undang-undang dan perlu diselesaikan mengikut undang-undang. Jika ada masjid sekalipun yang dibuat atas tanah orang lain, maka ia tetap salah, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Semalam satu lagi kes melibatkan pembinaan kuil peribadi di atas tanah yang diwartakan milik Masjid Baru Dengkil. Penduduk mendakwa pembinaan kuil tersebut dibuat secara tidak sah oleh penduduk tempatan dan tanpa kelulusan pihak berkuasa. Ketua Kampung Dengkil Al-Rashid Abrani mencadangkan agar Jabatan Agama Islam Selangor segera memasang pagar di kawasan berkenaan bagi mengelakkan sebarang pencerobohan semula. Dalam satu hantaran terbaharu di Facebook, pengerusi JPKK Dengkil turut memaklumkan telah membuat laporan polis berhubung insiden tersebut.